Guys, welcome to my channel Game World. Dekat sini bersama saya lagi Ilyas Fahmi dekat cerita apa ni? EOL. Lepas tu dekat sini jap aku ada dekat Fortress ni tadi untuk intro je aku nak pergi balik base Alva. Z aku dengar mau ke mana? Aku rasa aku dengar mau menghilang lama dah. Okay guys, aku cuma cakap je lah ya. Ini sebenarnya aku sebagai aku adalah apa tu, dekat sini aku dengan si Z je yang record video lah. Yang lain tu dia tak ikut sebab apa tu, kalau kita tu sekarang korang tahu lah kan cara-cara kita orang. Jadi kita nak buat macam sekali je untuk dua orang je yang record. Ni pelik sangat ni. Oh ya, ini shield aku enchant ya guys. Shield aku enchant. Memang aku yang enchantkan sebab shield aku yang lama tu hilang guys. Jadi ni sementara ni berganti aku lah ya. Sementara berganti aku. Okay. Lama kejap. Aku nak tutup. Aku nak biar brightness. Oi! Oi! What's up, man? Low. Aku dapat. Kau tahu kenapa aku berasai? Kenapa? Kau nak buat pengumuman? Pengumuman apa? Aku nak semua nak buat pengumuman. Aku nak buat event. Event. Event apa tu? Event tu. Kat sini aku nak buat dia ada 5 permainan. Permainan apa je? Tunggu saja event ni nanti. Betul kau nak aku tolong cari tak tempat dia? Nampak untuk buat event dia. Boleh lah. Aku nak cakap. Benda. Ni aku Aduh. Apa? Ni aku nak buat event. Okey, jom aku tolong aku letak sign semua beberapa base. Okey, kejap. Aku nak letak. Aku letak ni kat sini je lah. Ni aku ada base map tau. Ya guys, mungkin nanti map ni aku akan letak tempat lain dulu. Okay, nanti map ni kan aku cabut kot. Oh, ini ke map ni hari tu aku ada buat. Lepas tu nanti mungkin aku cabut sementara untuk aku letak beberapa barang. Okay. Ni ada apa kat sini? Aku tak tanya Mawar dengan kedai dia letak barang ke sini. Kita nak buat event ni kat mana? Ada nanti. Nanti kita cari dulu location dia dulu. Betul, nanti kita akan kasih nanti kita akan kasih map tu. Ikut nada je lah ya kompak itu. Nanti je lah aku tulis benda ni. Kan? Bla bla bla. Kejap aku nak letak barang. Kau nak tu tak? Tengkorak. Ada kepala sekolah Wida ni. Wida nak. Tu ambil kan saya. Mana? Ni kat belakang aku ni. Mana? Ni. Letak je lah situ kalau. Sini. Ni apa ni? Biarlah. Okey, ni tak silap ke diary aku. Lah. Belakang mana? Ni tak silap ke ni diary aku. Jadi so aku tak senyap sebentar. Jom. Nada. Tak, kita cari overworld dulu. Jap, map. Siapkan map. Redstone tak? Redstone.
Tak silap aku kita ada banyak redstone. Aku ada banyak. Banyak satu. Tapi sebab aku mati lah. Orang ajar. Okay guys, aku ada jumpa skeleton farm. Lepas tu nanti aku nak pergi sana. Aku ni best lah. Best versi 2. Cepatlah woi. Sabarlah. Kau fikir aku tengah cari ni redstone oh. Sini kau saja. Mana dia? 4. Paper. Ini paper. Astaghfirullahalazim. Sugar. Alah, tak ada pula dah. Ni aku bagi dia sikit. Oi, Zack. Okay, guys. Tadi aku tu. Okay, Zack. Sini ambil enderpearl. Aku ada banyak ni enderpearl. Sekejap ya, aku nak ni sekejap. Sugar kan. Oi, permainan pertama aku buat, permainan kedua kau buat, permainan kita total 3 permainan kan? 3 je lah. 3 je lah. Okey, permainan pertama saya buat. Permainan kedua kau buat, permainan ketiga saya buat. Okay, sure. Boleh? Boleh. Permainan pertama memang bagus untuk membuat orang stres. Okey. Ini membuat orang scammer. Wow. Nanti mungkin peta ni aku tak nak bawa. Nanti aku letak suatu tempat dulu. Woi. Okay, jom. Woi, jujur. Apa? Jujur. Permainan pertama nanti saya nak buat dia berkaitan dengan scammer. Weh, ke sana. Sana. Sana, ke sana. Sekali kau nak penuhkan map ni. Okey. Weh, aku suka weh. Ibu permainan ni memang scammer. Nah. Memang gacha. Memang kena gacha. Yo, kau really nak gacha? Kau really? Kena tak gacha macam mana? Gacha sana. Pakai telur ayam. Itu dikira gacha. Itu tak. Yang telur ayam tu tak apa. Tapi kalau sistem redstone tu kau nak suruh siapa buat? Nak cakap weh. Kalau semua join permainan tu tak dapat ayam, Itu nasib. Kau kena bantai. aku yang dapat. Sebab aku yang buat event tu. Judi kau. Kau nak judi Guys, ni guys salah satu benda yang menyebabkan judi. Kau tengok tangan aku ada 2 map. Ni map base kita tau. Ada satu besar, satu lagi kecil. Scammer tak macam tu? Scam lah. Kau judi. Oh, baru aku nak cakap. Tadi hari tu ada orang serang base kita. Ada Orang random. Lepas tu dia bagi kau apa? Lepas tu dia ada bagi kau sesuatu. Alah, aku baru ingat nak cakap. Kejap. Okay, tak apa. Aku nak cuba. Aku cuba nak cakap. Hari tu ada orang yang aku tak kenal lagi serang aku. Lepas tu menyebabkan trader aku drop. Tapi nak aku tahu aku dah ada trader lain. Trader kau trader apa nama kau? Nama trader kau? Trader Fahmi lah. Tapi ni aku ada pegang trader Fahmi. aku dah pegang. Tak boleh, kau ambil je lah. Kau ambil. Kau ambil. Aku ni aku. Jom. Wih. Siapa pukul aku lag? Kau leh. Kisah apa aku? Botak. Sebaik kau kepen. Okay. Yalah. Cepatlah weh. Cepatlah. Cuma. Nak ke mana ni? Aku dah luar peta dah ni. Dah luar map. Aku tunggu. Aku tak tahu keluar map. Ya, cuba kita straight je terus. Saya tu tempat senjata aku kan. Bye. Kejap ya bro. Pusing bro.
Peningnya kepalaku yang penuh cinta. Otak aku yang penuh cinta. Tiada yang bisa Kau ada gol kerut kan? kalahkanku. Wah, semua pergi mengembara. Ya ni. Okay guys, maaf kejap ya guys. Kita mungkin aku akan pause sampai hujan reda. Aku akan tunggu nunggu ni sebab lek hangat. Okay, jadi kita tunggu sebelum gula ya. Okey dah. Okay dah ready, let's go. Kita belah. Mana tu orang? Dua tu mana? Tu dia. Oi! Weh, belakang! Ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim dah guys. Aku kena patah balik dulu. Okay guys, maaf ya tadi aku tak apalah, aku tunggu sini je lah, biar je lah cepat tu. Aku boleh lepas. Bagus. Jom, gerak lu. Angkat pasal. Siabaram kerakin desinggo. Gerak lu, Papa Roger. Koragi sini. Ohio skibidi, sama boy. Aku tak tahu. Bilik. Bilik. Diamlah bot. Diamlah. Bisinglah. Bisinglah, woi. Tak payah dia. Ya Allah, cakap tak payah nyanyi. Tadi. Let's go. Tu orang mana? Kau mana? Tu gerak apa? Bro, dia terbang. Wow, amazing. Bro menghilang. Biar aku sampai cari tempat je lah dulu. Reveal lagi ni. Aku boleh pindahkan dia orang ni. Aku boleh memperbudak mereka ni. Tapi aku ada kucing aku lah ya. Yang ada comot Aladin. Comot Aladin. Ala Aladin. Ala Aladin. Aladin. Jap kita tukar. Ini yang ni. Zeu akbar. Okey, jadi kita mungkin akan bagi dia. Ku. Bagaikan orang gila. Kuku. Bagaikan orang gila. Gila. Okey, dah sampai sini je lah ya kita buat tu. Jadi okey, jadi kat sini kita akan bina tempat permainan tu. Okey.
Okey, sudah. Sekarang kita ambil bunga-bunga dia. Okey. Okey, sudah. Nanti mungkin kat sini tempat dia permainan tu. Okey. Aduh, sakit. Kejap aku terbayang apa jadi, kan dia cakap kan kena bayar satu totem untuk yang telur tu. Tapi apa jadi kalau orang pertama dah dapat terus? Okey, jap aku dah tu jap. Kat mana nampak dia tak? Okey, dia jap. Aduh. Okey, sudah. Let's go. Whoa, oh. Whoa, oh. Whoa, oh. Whoa, oh. Whoa, Wah, kenapa dia tengah melayang? Wah, 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 wait. Cuba kau buka topeng kau jap. Topeng. Buat dah. Buka. Widih, pakai. Kau faham macam permainan aku sana? Jom ke sana tempat. Oh, Allah. Permainan pertama aku akan membuat kat bawah ni. Aku dah jumpa tempat dia dah. Okey, buat cepat. Kat bawah ni je lah. Bawah ni je. Ingat aku kena attack ni kucing ni. Okey, aku kat sini nanti tempat ada pagar dia kan, weh. Atas ni pagar dia, nanti tempat tu nak masuk. Bayar satu totem untuk 3 biji telur. Permainan ni dia kena geledah dulu punya tu. Apa? Dia punya benda ni. Kenapa? Supaya mana tahu ada orang bawa telur dari tempat lain. Buat apa dia bawa telur, dia pun tak tahu permainan macam mana. Apa? Kau? Aku mana ikut, aku kan pegang senjata. Tapi aku boleh ikut. Dapat tahu untung boleh. Untung lebih. Dia syarat dia tak boleh bawa telur lebih tau. Tahu. Orang tu dia akan Ya, weh. Tengok ni. Dia hebat dengan tanam. Dia akan tengok kau, kau akan baling berapa telur. Oh, jadi siapa yang akan tengok? Apa? Nanti ada kau yang akan tengok nanti macam mana kau? Kau tak ikut lah kan maknanya? Tapi permainan kedua aku join. Permainan kedua kau join Jadi aku yang tak join permainan kedua. Weh, aku cuma nak cakap. Oi, mana kau? Aku cuma nak cakap. Permainan kedua aku untung besar. Totem pun juga kena bayar. Permainan kedua, totem juga kena guna. Kena guna totem juga. Siapkan banyak totem lah ya kau. Aku minta totem tu. Ya, kalau macam tu, macam mana kau nak tu? Macam mana kau nak keuntungan kau? Keuntungan aku? Apa boleh pegang ni siapa? Untungnya kau buat event ni apa benda? Untung aku? Aku dah bawa. Dapat totem. Macam mana kau dapat totem sedangkan totem tu kau bagi kat yang pemenang? Apa? Macam mana kau dapat totem sedangkan totem tu kau bagi kat pemenang? Sebab aku admin benda ni. Lain macam. Jangan tiru lah ya. Orang gila guys.
Ada orang bot. Ni tak. Ada apa? Ada apa? Guys. Adakah korang melihat Agus di Moonblade? Yeah. I gugu gaga. Oh, jadi situ I gugu gaga Siapa dekat sini pada berfikir kalau dia adalah Agus, Budi dan Joko? Ni ada tempat duduk. Tempat duduk je kita tukarlah pakai kayu. Takkanlah nak suruh orang duduk atas batu. Mesti nak aku. Tiba-tiba muncul. Aku dah penat melawan mereka yang berkata mereka orang baik, tetapi buktinya mereka orang niga. Okay. Kisah orang niga. Oi, kau kisah niga kau rasis ni aku nak hebel boleh? Aku nak. Bagi yang tadi kau ambil. Bagilah, Bok. Bagi hebel. Bagi kau buang kat mana? Bagus. Tak salah. Dalam Bagas, Budi, dalam Joko. Yes. Even ni sama launch. Nanti ada pelelangan tu. Pelelangan apa? Kau nak lelang apa? Kau nak lelang ilmu aku? Aku nak lelang budak. Bot. Aku nak lelang budak. Tengok guys, penjualan manusia guys. Aku nak lelang budak. Budak. Kita mau budakkan satu orang ni. Siapa kau nak jual? Aku. Jual lagi diri aku tak sungguh hati. Aku jual. Akulah panitia maknanya. Maknanya akulah yang atur harga. Apa? Aku yang jual diri sendiri. Aku ada je. Aku jual aku apa? Apa? Aku yang jual. 100 total. What the hell? 500 mending. What? Hey, chill out. 3 full chest diamond. Oi, tak ada. Kau Itulah gila. diri aku. Mahal. Maknanya kalau kau jual diri kau sendiri, maknanya bukan kau lah yang tentukan harga, akulah maknanya. Akulah yang aku sebagai panitia. Aku yang jual. Aku tak ada, kau diam. Biar aku yang tu. Kau nak tahu tak? Kau nak tahu tak aku nak jual kau apa? Aku nak jual kau harga satu total. Bagus. Biar orang fikir budak baru ni. Masih kualiti dia buruk. Jadi mana kau tak payah buruk, maknanya kau tak akan dijual. Aman. Tentram. Aku nak sepak kena sepak. Aku nak kena Smackdown. gila ni. Tiba-tiba pelik-pelik lah. Selamat datang ke pesta gay. Pesta apa? Gay. Pesta gay. Yo, what the? Kat sini. Okey, adik, saya dah tahu saya jual apa. Sikit lah. Saya jual apa? Apa? Makhluk depan aku. Mana? Kau nak jual Muhammad ni tak laku bro. Kau nak jual Muhammad ni tak laku bro.
Harga dia 1 korang dah cukup dah bro. Tengok aku dia. Lagi tak mahal. Kenapa? Jangan bunuh dia kenapa? Ini budak aku ni. Weh, ada kawan lah. Sekejap eh. Okay, lepas tu kita nak. Okay, tepi ni nak buat permainan apa? Apa? Tepi ni. Nanti aku akan buat permainan kedua. Jadi aku nak jap aku dah buat chess, aku buat chess. Jadi diorang kena bayar satu totem. Okey, jadi diorang kena bayar satu totem kat sini. Eh! Apa? Abang, aku nak cakap juga. Apa? Nak masuk tempat ni pun kena bayar. Wow, masuk tempat tu kena bayar, nak main pun kena bayar. Bagus lah, boleh. Untung besar kita ni. Tak apa. Itu aku setuju. Kita untung besar. Kau pun kena bayar. Tak ada. Nak tahu apa? Apa? Nak kat sini buat meja lah. Apa tu? Tempat kursi. Tak, ini atas ni kan. Ha? Ni apa tu macam security nak masuk. Security. Bukan, letak kayu ni. 2 blok je lah cukup. 2 blok. 2 blok je. Makan ruang. Nah, okay, sudah settle. Dia lagi ni. Okey. Kau bayar security dapat tu kita tengok percuma. Ni ada ayam tadi. Siapa tetaskan? Kalau mak dia yang tetaskan, mak dia dapat tutup lah. Dia tak jual. Mak dia tak jual. Sudah cukup macam ni Ni kita buat. Batu. Nak masuk ni kena bayar buat tiket kan? Tiket dia apa? Tiket ni nampak ni. Tiket dia tu 5 diamond je lah ya. Okey, sudah. Apa kau? Dia nak beli apa, nak buat apa, nak token nak tiket ni. Okey, ni tiket dia. Terima kasih. Wait. Oi. Dia jadi macam ni kan. Tapi nanti kita buat macam sangka. Macam nanti ada berapa orang nak ikut nanti. Tahu lagi kan.
Nanti macam buat kat sangkar. Lepas tu dalam tu kita letak telur. Kalau spawn satu je macam mana? Kalau dia spawn satu je, kalau spawn kat first macam mana? Okey, dia dah terkira. Oh, dah Tak, dikira. yang tu dia macam 3 tu macam nyamuk abang. Oh, nyamuk okey. Jadi kat sini kita perempuan luas. Kau ikut dulu lah 3 telur nak kena bagi telur tu ayam. Siapa? Memang apa tu? Memang orang tak nak lah. Memang orang tak nak join lah dia tu. Rugilah aku nanti. Persen dia tu banyak tak sebebas alam okey, jadi tapi ya kat sini kita mau astagfirullahaladzim. Okey, sekarang tu. Okey. Wow. Amazing. Oh, tadi tu sebab aku jadi perempuan. Lupa bahan dulu. Aku buat kursi. Okey. Yang kat luar tu yang dia tak nak join. Yang kat luar tu yang nak tengok je. Tiket mahal nak masuk. Tapi dia tak nak join. Yang kat bawah ni premium ah. Yang kat atas tu yang tak nak bayar tiket. Jelek guys. Kenapa gila? Kita bagi beberapa hiasan lah ya. Aku rasa kali hari ni tak ada. Aku rasa hari ni tak ada tu lah guys. Tak ada apa tu. Tak ada roleplay sangat. Jadi apa kata kita masuk. Kita buat Discord. Discord je lah. Tutata titutitata. Assalamualaikum. Oi, Discord je lah. Discord. Dah Discord kan, Discord. Kenapa aku dah Discord ni bodoh? Okey. Aku cakap je lah ya. Ni tak ada roleplay kan? Tak ada. Sekejap aku mute sekejap. Aku nak pergi start. Okey. Aku rasa si Z tu tengah loading. Tengah loading ke lading. Ohio skibidi. Ohio. My boy, Sigma boy. Aku dah bosan, tak tahu buat apa. Okay guys. Mungkin nanti aku akan upload episod apa tu namanya, apa tu. Kita orang yang pasti aku dengan beberapa budak-budak taman ada buat video apa tu paranormal lah. Macam video keliling taman. Dan dekat situ kita orang ada rancangan untuk apa tu? Untuk bina tu lah. Apa tu kita orang kena rancangan dia tu. Kita orang akan mengilingi taman. Keliling taman lah, keliling taman. Dan malam-malam kita akan keliling taman malam-malam. Sampai pukul 11 kot. Dari waktu solat tarawih, sampai pukul 11 dan kita akan keliling. Jadi kalau kau nampak dan aku ada satu video nak upload lagi. Aku nanti nak upload kau tengok community post aku mesti kau nampak. Kan apa tu game budak paranormal. Nanti aku nak buat nanti aku tu je lah.
Oh ya guys, aku cuma cakap dekat thumbnail tu sebenarnya ada gambar abang aku, tak silap. Kat thumbnail tu sebenarnya ada abang aku ya, ada abang aku si Z. Si Z tu lah, Z tu lah abang aku. Dan kat gambar tu dia tak nampak hangat. Bukan tak nampak sebab ada orang tutup. Ada orang lindung muka dia. Kat situ ada kasih dekat dia punya tu kan guys. Ada beberapa, ada apa tu, orang laki tak silap aku ada. Laki tak silap aku ada 4 orang lah ya. Kejap aku sebut nama-nama dia lah ya. Ada Iyad, ada Fatih, ada si Izzat abang aku, ada Sufi, ada aku. 4 ke 5 5 orang lah macam tu lah. Lepas tu perempuan ada banyak lah. Perempuan ada 5 juga. Perempuan ada 5. Laki 5, perempuan 5. Jadi total kita 10 lah ya. Lepas tu waktu kita orang tengah beronda tu kan. Nanti aku ceritakan ni bulan puasa dah ni. Okay. Lagi apa? Sunday. Oh, Sunday tu Ahad. Sunday tu Ahad kan guys? Aku tak tahu. Aku gak bisa bahasa Inggeris. Dan yang aku tengok dari thumbnail, dari gambar tu pun aku ada korang kalau nak tengok aku punya gambar pertama kan. Sebenarnya gambar aku tu tak macam gambar kita orang, tak macam kat komuniti. Bukan kat komuniti pun tu guys. Sebenarnya kat tempat lain. Apa tu? Gambar tu macam ada dekat lorong, kat sebuah lorong hitam gelap. Itu waktu itu jalan pertengahan rumah kita orang lah. So kita orang panggil situ jalan tengah. Jalan tengah. Sebab kat situ jalan yang paling kita orang selalu lewati lah. Kalau kita nak gigat ke, kalau nak pergi sekolah ke, itu jalan selalu kita lewat. Ada 4 sisi lah. Sisi depan, sisi belakang, sisi kiri dengan sisi kanan. Jalan yang paling kita orang takut nak lalu jalan belakang. Jalan belakang tu lorong belakang lah. Lorong paling belakang. Itu kat lorong tu bercantum dengan kampung sebelah, taman sebelah. Kampung sebelah. Dan di mana kita orang batas tu cuma pagar. Macam pagar plastik yang warna hijau tu. Pagar plastik macam tu. Lepas tu kat situ kebanyakan kat belakang tu ada banyak anjing lah. Aku pernah nampak ada anjing mengau. Whoop. Macam tu lah. Jadi aku kadang-kadang takut sikit kalau nak tu lah you. Kalau nak lalu situ. Apalagi malam-malam. Kau bayangkan. Aku ada upload. Aku tak upload, silap aku. Waktu tu aku ada buat video di mana kita orang buat konten. Bukan buat konten. Apa tu, paranormal tu lah. Paranormal tu ada berapa part guys, aku tak ingat lah. Ada part 2 atau part 3 kot. Ada 3 ke 2 part. Ke 5 atau 6. Aku tak ingat lah. Kau bayangkan guys. Aku bagi tahu perempuan tu kalau aku buat YouTube dia pelik lah. Kalau dia tak tahu aku buat. Jadi macam ni guys. Aku peliknya. Dia orang tak tahu aku buat YouTube. Kalau macam tu buat apa aku record. Okay. Yang duduk sini nampak kan. Yang duduk ujung ni untung-untung je lah you. Nanti aku akan letak pagar. Atas sekali aku akan letak 1, 2 dan 3. Okay. Kita buat pagar dulu. I double leader double lie. I double leader double law. Lembu double la. Jadi kuli kita. Double la. Lembu double la.
Lembu double 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 double. Lembu double 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 double. 'Cause on game, I feel alone, baby, I can change, I can alone. Nampak kau rasa gua anak kecil tak apalah. Yeah, feeling alright. Tapi aku rasa tak ada untung lah guys. Kalau tak ada untung lah guys kalau kita buat kerusi punya banyak-banyak, lain-lain yang datang cuma berapa orang. Yang aku cuma cakap ke guys, yang selalu online dekat EOL itu cuma aku dengan cuma aku. Yang selalu online cuma aku. Jadi mungkin yang akan dapat berapa info cuma sikit. Dan aku yakin si budak-budak Steva tu mesti takkan ikut. Aku yakin 100% diorang takkan ikut. Bukannya apa guys, orang tu musuh kita. Tapi kalau diorang nak ikut tu, cari mati lah maknanya. Bukan cari mati dengan man. Mungkin untuk cara ni je lah ya, untuk kita berdamai dengan diorang. Tapi aku tak akan berdamai dengan diorang. Aku tak akan pernah nak berdamai dengan diorang. Selepas diorang tu, bro, ni skin kau kenapa? Alah, hujan. Benci hujan. Dah lelet. Aku takkan pernah nak berdamai dengan diorang ya guys. Aku memang takkan pernah 100%. Aku takkan pernah nak berdamai dengan diorang. Kalau diorang nak berdamai dengan aku, apa tu? Kalau diorang nak berdamai, diorang kena bayar balik apa yang diorang dah buat. Macam letakkan totem aku, berapa totem aku tak ingat. Letakkan totem aku, musnahkan bahagian belakang rumah aku. Tapi aku rasa aku ada beberapa anggota Steva yang aku tak nak bermasalah dengan dia. Yang sebab aku memang tak ada personal dengan dia, aku ada personal dengan orang lain. Tapi ya man, kalau dia dengan Steva, aku takkan maafkan. Kalau dengan kumpulan lain tak apa lagi. Steva, Arva, siapa lagi? Okay, tak apalah. Dia buat apa dah? Kau buat apa? Damn, sakit ke? Widih, sakit banget. Sakit banget. Tapi aku tak tahu nak buat apa sebenarnya sekarang. Buat pintu lah ni untuk next tu. Gezang again. Nah, ni pintu untuk next game. Okay guys, jadi macam ni. Game pertama memang Izzat yang atur. Game kedua aku yang atur. So akulah. Rasanya kembali. Hey, mari. Okay, ni aku tengoklah tempat sana. Kurang detail. Detail. Mata kau tu sakit guys. Kau tak dapat pencet. Kau sini kau. Aku nak tanya sesuatu. Sini masuk sini. Sini lah bot. Apa? Kau cuba lompat sampai pukul aku critical. Ya, sinapura. Pakai air kapak. Sindara. Korra. Bahagia. Cepatlah. Ciata. What the fuck, setengah hari. Tak payah. Singgora.
Payah gila. Okay, jadi kau rasa aku kena buat macam mana? Aku kena buat permainan macam mana? Singgir kembara. Diamlah kau tak wibu. Bau bawang. Sayonara. Rasa bau bawang. Gerra. Guys, ada orang Bahagia. ada orang indigo guys. Yoaimo. Wow, yung mo kat tu. Indora kan disindukan ramara. Kurbaga. Sekali lagi kau tu aku sekali lagi kau nak yapping aku bunuh. Skibidi dop yes. Pas dia aku. Puas aku bunuh dia. Gerra. Buta. Apa? Apa? Kau nak aku dia damai. Aku luar Discord dulu. Bahagia. Kita cari tu budak dulu. Oi, Biasa bro. sak. Kau dah pergi. Kenapa tadi aku dengar suara ada orang jerit-jerit bagas-bagas semua tu? Kau yang menjerit. Kau lah bagas. Kau menjerit, kau buat yapping lagi. Aku bunuh kau. Sumpah, aku bunuh kau. Kecil je. Kau ni lebih lah. Kau pilih kau mati atau tak aku tu. Okay, sekarang permainan dia biar aku buat. Mana kita perlukan banyak telur lah. Ya. Sudah tentu. Tidak. Kau pandang muka aku ni? Kau nampak kepala aku panjang? Kau nampak dahi aku panjang? Ya. Kesal aku. Ni orang kenapa stres gila. Stres bubuk. Aku memang rasa dari lama. Gara-gara kami. Beja sendiri marah. Gara. Sendiri. Lufikon. Mission. Zero. One Piece. Bagiras. Bagas. Dolphy bagas. Dolphy mampus lah kau. Dolphy. Sekarang. Aku minta Dolphy. touch. Bagi aku touch. Dolphy. Sekarang. Kau nak touch. Ni aku bagi kau touch ni. Ni aku bagi kau touch. Ni touch. Ni touch. Aku minta touch. Bukan touch. Ni aku bagi dia. Kau perlu buat ni ambil tu touch. Okay, kasih. Sakit dekat aku ya. Kenapa ada orang bising? Mana aku tahu. Kau tengok aku jap. Kau nampak ada berbeza dari aku? Lah kulit kau kenapa? Kau tengok aku. Kenapa? Kau tengok. Pandang aku. Formasi side eye sekarang. Kau kira Yanto ternyata Yanti. Kau kira Yanto ternyata Yanti. Gara-gara. Kau kira Yanto ternyata Yanti bu. Kau sana. What the fuck jadi kupah? Kubah tu apa? Aku suka makan budi. Aku tak reti MLG. Mari aku dengarkan nyanyian aku. Ramar terbanglah tinggi. Tinggi. Random gila. Random bunguk. Okey, yelah.
Dengarkan lagu. Random gila. Dengarkan. Random lah dia orang kau. Dia kenapa random sangat? Dengarkan lagu aku ni. Yang sungguh yang sungguh normal. Yang sangat merdu ini. Dengarkanlah. Kenapa lagu aku ini? Kenapa kau tak pilih lagu tu? Kenapa kau tak pilih gila? Belum jadi Obito. Di manakah letak kepada seseorang itu? Katakan sekali lagi. Lagu ibu gila. Lagu termenung. Okay, kau di sana. Di sana. Ya. Oh, ada. Kau letak pemain yang ketiga apa? Apa? Pertama menyanyi. Man, aku nak buat. Kau nak tahu tak pemain yang ketiga ni apa? Dan maksimal boleh join 2 orang. Aku cuma nak cakap. Pemain yang terakhir. Aku please tak. Aku nak. Dia orang kenapa dia? Dia orang kenapa? Guys, kau nak tahu tak? Ni sebenarnya aku nampak dah kat dia punya layar. Kat dia punya layar CZ. Dan aku nampak Izzat tak pegang phone dia pun ni. Betul ni Izzat tak pegang pun. Apa dia buat? Bukan jadi villager. Apa jadi kalau dia tu Bukan jadi villager. Bukan jadi villager. Bukan jadi orang menggelabah. Orang menggelabah. Ni aku tahu ni dia ni. Yelah. Aku boleh tak aku nak buat permainan ketiga apa? Apa? Permainan ketiga kita tembak-tembak. Macam pemanah-pemanah. Shupiu. Aku cuba je. Kau ada pemanah tak? Ada? Enchant apa? Tak ada enchant? Tak, tapi peraturan ni dia tak boleh pakai enchant. Tak, aku nak cuba je. Kau ada pemanah enchant tak? Tak ada. Ni cuba pakai aku punya tembak aku. Nanti bagi balik tau. Jangan bagi kau ambil pula. Ada yang keluar kau? Bagus. Tuh. Tembak. Tembaklah aku. Tembak aku. Tembak. 3.5. Okay, boleh lah. Tak payah pun. Bagi balik. Bagi balik. Bodoh. Ni orang kenapa dah? Bagi balik. Bagi balik aku punya. Bagi balik aku punya tu. Tak payah. Bagi je lah aku punya mana. Mana dia? Okay. Tak dengarkanlah lagu merdu aku ni. Please. Yelah, aku dengar. Duduklah dekat kerusi penonton. Kita jadi orang yang tak betul. Ku dalami giat ini dengan mencari skibidi yang harap Sigma. Macam Di tengah menggiat what the hell? Kita berbatang tegak. What the hell? Aku tak sangka kau tengok benda senonoh. Mana kau dapat lagu tu? Berjuang untuk mencapai kebebasan jantung kami. Giat kami dah menggoyang kencang.
pernah mundur. Takkan pernah mati. Wow, api terbang. Jalan ini kita sungguh aku pun layan dia. Ye, kita tu laya. Mana. Inilah kisah orang nak mining benda tu yang menyebabkan aku KO. Dah aku nak buat ni kejap. Aku nak buat ender eye. Sumpah kenapa? Mama. Mas bro. Oi, Mas Bro. Apa Mas Bek? Okey, aku nak cakap boleh? Apa Mas Bek? Lembu kau rasa sedap tak dengan lagu? Inilah kisah cerita ini jangan pandang aku. Yelah weh. Ini aku nyanyi betul-betul tau. Jom. Hidup dalam hidup ini dengan mencari tujuannya, harap pasti di tengah kegelapan kita berdiri tegak berjuang Ni orang kenapa? untuk mencapai kebebasan jantung kami berdetak kencang berapi ku tak akan Tengok orang belakang pun tengok kau dia nyanyi. Belakang tengah kau nyanyi. akan pernah mundur, takkan pernah menyerah, hadapi semuanya. Lembu pergi situ lembu. Kecil dia. Dalam kegelapan malam panjang, saya legendaris dicipta untuk melawan, untuk mengalahkan Tu kau nak jantung kami berdetak kencang kan? semua musuh yang ada. Dasar fajar tenggelam, Wah, Fajar tu malam matahari kan? kita akan dikenal Wow. Kesian dia aku sodok. sebagai pahlawan, terus gapai tujuan. Kita yakin cahaya akan datang. Batu kau. Batu. Tembak mati dulu. Aku tembak dia tengah jalan. Kan dia tengah jalan tiba-tiba aku tembak dia. Lagi beli dia kena macam tu gila. Kiu. Mas bro. Apa? Mesti ke ada perkataan tu? Memang magik ke? Aku dah letak jap. Kat sini weh. Nanti kita buat dia punya permainan tu kat sini je lah ya, yang permainan ketiga. Macam main kat sini tembak-tembak. Piu. Okay, piu. Weh, aku left dulu aku nak tidur. Piu. Piu. Boleh dah. Nanti tunggu malam tau.
Waktu malam nanti kau ingat nanti kena buat apa? Buat Okay guys, bagi yang tak tahu, malam nanti kita akan buat parodi lagi. Bukan parodi. Kejap, aku tak tahu. Okay guys, untuk esok dia punya paranormal tu tak tahu lagi betul ada ke tak, sebab ada masalah nanti. Esok ke sekolah kan paranormal tu aku tak nanti mungkin aku tak tahu lagi paranormal tu. Okay, nanti aku akan upload video lain nantinya. Aku tak tahu nak buat thumbnail dan macam mana. Sudah, nanti permainan kedua nanti. Aku tak tahu lagi nak buat channel. Okay, nanti kita fikir dulu. Okay guys, sampai saja video kita hari ini. Dan if kau suka dengan video kau like, share dan subscribe. Dan kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Dan bye-bye, Assalamualaikum. Aku Fahmi dekat. Aku Ila Fahmi. Selamat datang di channel Cat Gaming. Wow. Kita akan tengok lagi yang video akan datang. Dan bye-bye, Assalamualaikum.